Alright guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang pukul 9 pagi Kita ada di Airport Terminal 3 on the way to Jakarta. Okay, we'll be going on Citylink flight pukul 10 nanti. First time kita naik Citylink. Citylink is a subsidiary of Garuda. Ya, plane ride macam mana? Alright. Kita ada dalam pesawat dia A320 Airbus. Okey, kita tengok menunya menu terbang Citylink. But ini bukan Citylink yang pergi Johor tau. Ini Citylink pergi Jakarta. Okey, harganya boleh tahan lah, tak mahal sangat. Kita tengok okey, bukunya harga santap tipis-tipis. Yang ni sedap sekali ni. Dapat sekali pesan terlampau banyak. Okey. Tapi jangan salah sangka bila kita order kita dapat yang ni. Bukan yang ni, yang macam gini semua. Guys, kita dah sampai di Jakarta Airport. Okay, tengah tunggu beg. Tunggu kita punya transportasi. Kita nak pergi kita punya lunch dulu. Okay. Kita naik kereta. Namanya apa, Pak? Ya. Namanya? Rico. Rico. Okey, kita ada dalam kereta Pak Rico ni. Okey, kita pergi makan dulu ya. Alright. Kita dah sampai di Sentosa Seafood Market. Okey, di sini terletaknya restoran pagi sore. Macam gini keadaannya di dalam. Okey, ramai. Okey, semua tengah makan. Lepas makan terus jalan. Okey, kat pintu tu nanti kan nampak tu masih banyak orang lagi menunggu tu. Queuing. Yang ada cok, number semua ni. Sampel menu dia kat luar ni. Kita dah dapat tempat duduk ni. Dah tunggu tadi dalam 20 minit ya. Kita dapat tempat duduk. Udang kepala besar ni. Kita boleh mencuba brownie cheese atau mango boleh. Yang tadi ada mango, nampak ada mango tu. boleh minta later makan dulu. Ni memang ni untuk hidang untuk 2 orang nu ambil. You're so small. Not even 7. Pakai tangan je lah. Manis. Mungkin sedap, sebab tu habis. Okay, nanti kita makan lagi. Ni baru makan sikit aja. Nanti kita makan lagi kan orang? Habiskan untuk cucu. Okey. Kita makan lagi nanti kita lain. Nak buat. Okay, we finish it off with mangga. Sedap mangga dia. Sedap.
180. Ya. Okay guys, kita sekarang sudah ada di Peak by the Sea. Okay, ini West Lobby, dia punya shopping mall. Okay, kita jalan, kita masuk dalam. Okay, sekarang diorang nak pergi makan aiskrim dulu. Jadi si Emma nak makan aiskrim. Macam gini dalam dia. Okay, macam inilah tempat nampak kedai dia. Okay, makan aiskrim kat sini. Terus depan lobi awak sini. Okey. Kita dah sampai di Hotel Continental Pondok Indah. Okey, alright. Sekarang pukul 4. The melon juice. It's pure juice. Dalam tak ada ais pun. It's satu bilik ni, lagi satu yang sebelah 2008. Alright guys, let me show to you. Okay, let me show to you the room of Intercontinental Pondok Indah. Okay, this is a double bed. Okay, there's a working table. Okay, as well as a small sofa. Okay, this one is the double bed. Okay, this is the amenity. Dalam ni ada kettle dengan cup. Okay, ada cup. Ada makanan ni. Tak boleh ambil lah, ni kena bayar agaknya. Okay, sini. Alright. Okay, sebelah sini ada apa? Ada fridge. Wah, full. Ni tak boleh ambil ni, kena bayar ni. Guarantee. Okey. Tutup balik. But there's a safe. There is also a hair dryer. Okay, any wardrobe? Ya. Okay, ada wardrobe, ada serika, ironing board, and even a weighing scale. And very nice. Okay, separate shower and toilet. Okay, very nice washing basin and a bathtub. You can open it up.
Tumpuk dengan dia sambal. Ada Itu pulut ketupat. Ha? Pulut. Cuba try. Taruh sambal dia semua. Untung dia ada carrot. Lauk lemak dia, very lemak, ada daging. Macam-macam ada. Untung ada daging. Daging ayam. Kita nak breakfast in-house. Okay, tempatnya cantik. Very nice tempatnya. Okay. Baru balik tadi daripada Majestic. Sekarang lunch time. Kita sup sayur apa? Udang bakwan dengan tahu telur. Okey, itu jadi telur dia. Tak mau makan banyak, nanti nak makan lagi kan Noe. Dessert. Kita cek dessert. Fish and chip aja, simple makan dengan air oren.
This our second morning kat Intercontinental Pondok Indah. Kita hari ni makan mi sop, okey, dengan ikan merah sambal. Sedap tu betul. No makan apa no? I makan miso with ikan kakap and sumai. Okay. Shirin, what you eating? An empty bowl of lontong. Oh, no kuah. How about Emma? Emma, show your cereal. Okay. Kata ikan merah besar. Bakar. Sedap. Macam daging kebab, kacang panjang, okey, bergedil dengan apa ni? India punya masalode eh? Habis makan yang heavy-heavy, sekarang kita makan kuih-kuih pula. Okey, dengan English tea. Alright guys, sekarang kita ada di Tamrin City. Solaria tengah makan. Ni supposed to be our lunch tapi kita makan lambat sikit. Okey, ni nasi goreng apa ni, tom yum. Okey, Shirin makan ni, apa tak tahu apa ni makan ni. And this girl as usual dia makan fries. Daisy makan apa Daisy? Nasi ayam, nasi capcay. Nasi cang kapri and no nasi goreng petai. Okey no, sedap no? Manis. Ya, manis. Ya. Ada rasa dia punya tom yum. Okey, nanti kita makan simple-simple aja nanti sebab lagi kita nak keluar kat Blok M. Kat sini. Okay, now I'm eating croissant garlic from this little shop in Jakarta yang viral sangat. Is it sedap tak? Bismillah. Rasa dia punya bawang putih dia sedap. We came here once, but we came lambat. At that time kita datang pukul 3 ke 4 petang. Semua sold out, tak ada roti pun. So this time, I datang pukul 10 bila dia buka, I datang. On a weekday. So, tak selalu datang kan, I belilah semua. It's so good. Sekarang kita ada di Blok M. Tadi kita baru datang daripada Blok M Square. Kita layan si budak Emma tu, dia nak main kat dia punya playground. Jadi kita layankan dia dulu sebelum kita pusing-pusing di Blok M. Okey. Ini halal. Song fa bak putih na bak putih no. Okay guys, sekarang kita ada di Gandaria City Mall. Upper ground level, tempat kedai makan-makan.
Banyak semua kedai makan-makan satu tingkat. Oh, ada Vietnam. Ada chicken rice, ada Nora, ada Maidon, ada Boost. Okay, let's take a look apa yang ada kat sini. Oh, banyak Vietnamese. Ada udon kat sini famous Rambulan. Ini halal? Halal, Indonesian halal. Ini macam-macam tempat makan budak-budak And the famous Rambulan. Oh, you want the macaron? Nampak pusing-pusing, nampak Rambulan tak ada queue, jadi kita makan kat sini aje lah. Okey. Ini dah. Ini air rasa dia teh botol. Exactly teh botol. Okay, dengan ikan gurame. Oh, banyaknya sambal. Asam rebus. Macam lauk itu pun ada apa? Soto pun ada. Ada daging. Ini daging sapi. Right, daging sapi. Ini betul-betul Indonesian punya rasa lah. Diorang selalu macam Thailand kan selalu taruh apa? Kunyit. Tak, bukan kunyit. Serai. Serai. Yang ni bukan serai, apa tak tahu rasa apa. Very typical Indonesian. Enak kami. Mana? Cuma gula. Tak, dia dah putus dia. Dia dah putus.
lunch, late lunch. Back to Singapore already. Our last day at Intercontinental Pondok Indah. Leaving already. Okay. Lepas breakfast lah kita boleh leave. Yap, nak breakfast dulu. Ini keadaan bilik ni sekarang ni. Okay, masih mantap. Okay, we going back already. Yeah. Okay, it's been very long time already here. Oh. Kita dah sememeh balik. Ini kita punya last breakfast at Intercontinental Pondok Indah. Okay, ni ada tempe, wedges. Ini menampak macam telur dengan Indian punya tu. Kita makan ni je dulu, tengok macam mana. Mau makan apa no? My usual rice porridge. Rice porridge. Okay. Okay guys, sekarang kita ada di airport Jakarta. Nak pergi balik ni dalam airport. Tunggu kat terbang pukul 4.30 boarding. Kita naik Citylink. Okay. Alright. So far dia punya experience is very good no? Successful? Yeah. Okay, kita tengoklah. Bila agak-agak bila kita nak pergi lagi tu? Maybe next year we going before Raya. Hari Raya pergi lagi? Wow, dahsyat. Itu dahsyat. Okay.